InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua akan berada pada bulan Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah ni adalah merupakan hari yang sangat penting, yang mana pada sesiapa yang beramal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding hari-hari yang lain. Setahun Allah Taala pinjamkan kita 360 hari. Kita tak tahu tuan-tuan sama ada kita ni boleh pergi jauh ataupun tahun ni tahun mati kita, bulan ini bulan mati kita, minggu ini tersenarai di kalangan orang-orang yang mati. Kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri kita nikmat 1 hingga 10 Zulhijjah. Sesiapa yang beramal di dalamnya, maka lebih baik daripada hari-hari yang Allah Ta'ala beri dalam setahun. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdalu min ayyamil ashri." Kil wala mithluhunna fi sabilillah, qal wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun ufira jawaduhu ufira wajhuhu wa fi riwayatin utira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Tidak ada sesuatu hari yang lebih utama dan lebih disukai oleh Allah untuk orang yang beramal daripada hari-hari 10, yakni 1 hingga 10 Zulhijjah. Ditanya, juga tidak menyerupai jihad fi sabilillah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyerupainya jihad fi sabilillah kecuali jika seorang terpotong kudanya dan disusupkan ke tanah mukanya, di lain riwayat terpotong kudanya dan tertumpah, yakni tumpah darahnya. Hadirin sekalian, maka 1 hingga 10 Zulhijjah ini merupakan apa dia? Peluang untuk kita menambahkan amal. Tiap-tiap hari kita beramal, cuma 1 hingga 10 Zulhijjah kita tambah amal. Sebab apa tambah amal? Sebab pada hari tersebut, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan amal kebaikan. Ini dia. Abu Lais meriwayatkan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ghalib dengan sanadnya, dari Atha dari Aisyah radhiyallahu an berkata, ada seorang pemuda penyanyi, tetapi bila nampak hilal, yakni bulan Zulhijjah, segera puasa pada pagi harinya. Maka kejadian itu telah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila saya sebut Rasulullah, tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang memanggilnya, maka ketika datang ditanya, apakah yang menjadikan engkau melakukan amalan pada hari ini? Jawab pemuda itu, ya Rasulullah, hari ini hari ditegakkan syiar-syiar dan manasik haji. Kerana itu, semoga Allah mengumpulkan aku dalam doa orang-orang yang sedang melakukan syiar-syiar agama dan ibadat dengan manasik haji itu. Ada orang dia ni jenis lara lah, dengar nyanyi-nyanyi macam tu. Lepas tu bila dia tahu, dia nampak je bulan telah masuknya Zulhijjah, esok harinya dia segera puasa. Bila ditanya kenapa dia berpuasa, kerana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka telah mendapat apa dia? Kebaikan yang banyak. Jadi kalau boleh, dia nak apa dia? Dia nak puasa supaya dia dapat pahala. Daripada ibadah orang-orang yang melakukan ibadah haji. Doa-doa daripada orang yang menunaikan ibadah haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan dalam doa orang yang melakukan ibadah haji. Maka sabda Nabi, maka untukmu dengan tiap hari berpuasa seimbang dengan memerdekakan 100 budak, yakni 100, maksudnya pada 100 budak, 100 hamba, dan sedekah 100 unta dan 100 kuda yang engkau gunakan jihad perang fi sabilillah. Dan bila hari tarwiyah, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 1000 budak, dan bersedekah 1000 unta dan 1000 kuda yang engkau gunakan jihad fi sabilillah. Dan bila hari Arafah, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 2000 hamba dan bersedekah 2000 unta dan 2000 kuda untuk jihad fi sabilillah. Dan puasa hari Arafah itu puasa untuk 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Hadirin sekalian, sesiapa yang puasa hari Arafah, maka seolah-olah dia dapat kebaikan 2 tahun. 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun selepasnya.
Ya, nanti pastikan tuan-tuan, kita dan keluarga kita sama-sama puasa hari Arafah. Ketika mana orang berwukuf, ya, di hari Arafah, maka kita kita laksanakan puasa Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli tafsir menyatakan bahawa ayat wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam sehingga genap miqat yang telah ditetapkan Allah 40 malam, bahawa yang 10 ialah permulaan Zulhijjah. Abu Darda radhiyallahu an berkata, alaikum bisawmi ayyamil ashir. Hendaklah kamu rajin-rajin berpuasa, kata Abu Darda, pada permulaan awal bulan Zulhijjah. Ini dia. Wa iktharid doa, dan memperbanyakkan doa. Nak buat apa ustaz pada awal Zulhijjah nanti? Pertama, banyakkan berpuasa. Yang kedua, banyakkan berdoa. Nak doa apa? Pertama, doa apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala minta kita pada supaya menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang sabar, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang istiqamah. Ini dia. Kita minta apa yang Allah Taala minta pada kita. Jangan terlalu banyak minta dunia, kerana dunia ni beban. Semakin banyak kita minta dunia, semakin banyak beban yang kita akan dapat. Tuan-tuan sekalian, kita kalau tak ada kenderaan, sedih. Ada kenderaan, sedih tak? Sedih. Bila orang calakan kereta, kita sedih tak? Orang tak ada kereta, okey je, kita cala kereta dah sedih. Lebih-lebih tak kita ni? Lebih-lebih. Cala kereta, sedih. Ini dia. Allah, selipar hilang, sedih tak? Orang tak ada selipar, okey je. Tuan-tuan, tak ada kolam, sedih. Orang lain tak ada rumah, okey je. Tuan-tuan, hari raya sedih, kenapa? Tak ada sampin. Orang lain tak pakai baju raya, okey je. Kita tak ada sampin, dia sedih. Betul tak? Maknanya semakin dapat nikmat banyak, semakin sedih kita. Jadi kenapa sedih? Baru hilang 250,000. Dalam akaun ada baki lagi, ada setengah juta lagi. Orang lain dalam bank RM2 pun tak ada, boleh senyum. Kita rugi 250,000, sedih. Semakin banyak nikmat, semakin banyak kesedihan. Bukan banyak gembira. Ya, Ustaz, kalau saya banyak harta mesti gembira. Tak. Awak lagi banyak harta, lagi sedih. Ya, sebab dunia ni apa dia? Semakin banyak, semakin menambahkan kesedihan. Di akhirat, semakin banyak, semakin menambahkan ketenangan. Sebab itu dalam hidup, jangan kejar dunia, kejar akhirat. Dunia ni akan menumbuhkan ketenangan, akhirat menambahkan ketenangan, dunia ni menambahkan kerisauan. Ya, tuan-tuan datang sini pakai selipar RM5 dengan RM50,000. Mana risau? RM5 ke RM50,000? RM50,000. Ji, kenapa duk pandang-pandang sana tu? Ustaz, selipar saya RM50,000 tu. Kejap keluar. Kenapa? Nak cek ada tak selipar saya. Lagi harta ni semakin banyak, semakin risau. Tuan-tuan, kalau banyak zikir, risau tak? Banyak baca Quran, risau tak? Banyak sembahyang, risau tak? Banyak sedekah, risau tak? Tapi kalau banyak harta, risau tak? Risau. Kenapa ji pening? Itulah saya ustaz, rumahnya ada 3 biji tu, saya tak tahu yang 2 biji tu, Allah. Bulan depan nak bayar dia punya hutang tu. Kenapa ji? Motor saya 3, roteknya mati 3 ni, pening. Kereta saya, semakin banyak harta, semakin terbeban. Sebab tu adik sekalian, dunia ni jangan minta banyak-banyak. Habis itu ustaz, kenapa kita berdoa? Berdoa untuk dunia supaya diberi keberkatan, bukan diberi banyak. Diberi keberkatan. Dunia ni minta, tak minta dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan doa ke tak doa, tak dapat dunia. Orang kafir tak pernah doa, tak pernah sembahyang, Allah Ta'ala bagi dunia. Tuan-tuan, dunia ni kita doa untuk apa dia? Ya Allah, bila rezeki yang halal, rezeki yang berkat, rezeki yang manfaat, rezeki yang boleh dekat dengan kau, ya Allah. Rezeki yang tidak lalai, ya Allah. Rezeki yang boleh menyebabkan saya ni mudah sembahyang, ya Allah. Ya, dapat rezeki yang mudah disedekahkan, ya Allah. Dapat rezeki yang tidak lupa padamu, ya Allah. Dapat rezeki yang bila saya dapat tidak sombong. Berapa ramai orang yang bila ada harta dia jadi sombong. Masa tak ada jawatan elok. Bila ada jawatan jalan mula mengangkang gitu.
Mana dia? Berapa ramai orang yang mana dia tak ada harta, dia okey je. Bila ada harta, dia sombong. Sombong. Aku YB ke kau YB? Oh, sombong. Ya? Kita rasa kita ni ada duit. Orang Jawa panggil duit. Orang duit. You ayam wai, meneng wai. Orang duit. Tahu duit. Oh, ada. Ada sombong. Tak? Ya? Nanti saya saman awak. Uish. Ya, kereta cala je nak saman orang. Ni dia. Orang duit, orang duit, dia meneng wae, diam. Jadi sekalian, ujian orang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tuan-tuan di sekalian, orang kalau bagi tuan-tuan makanan, orang bagi karipap, orang bagi donat, tuan-tuan makan, seronok tak? Seronok. Adalah masin sikit, tak perlu orang bagi. Macam mana? Makan je lah. Tapi kalau tuan-tuan beli, bising tak? Cerewet tak? Sebab kita bayar kan? On duit, kita bayar. Masin lah. Tak mau, buat lain. Minyak keras, buat lain. Tapi kalau orang bagi, makan je lah kan? Nampak? Jadi sekalian. Padahal sama-sama, dua-dua tu yang bagi Allah. Tapi sebab kita rasa kita ada duit, tak buat lagi. Saya bayar. Hak saya. Tuan-tuan, accent. Tahu accent? Accent ni lo. Orang Jawa panggil accent. Ya? Accent ni maknanya sombong. Ni kita lebih kurang je lah. Alah, keras sikit makan je lah. Lebih kurang je lah. Ya? Dia pun orang, dia pun manusia. Kadang-kadang buat silap. Ya? Nak makan, tak nak makan sudah. Allahumma salli ala sayyidina. Ataupun cakap elok-elok. Kalau masin, masin lah tolong ni sikit. Ini marah-marah, tak boleh macam tu. Jangan sombong sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dikasihi Allah sekalian, hakikatnya semua tu yang bagi Allah. Kalau kita tahu ni yang bagi Allah, kita boleh tarik nafas. Tuan-tuan parking je dekat masjid ni, tiba-tiba kereta apa dia? Kereta cala. Ya. Kalau tuan-tuan tengok motor yang parking orang benar, kita pegel lah. Geram aja, arut termamah, nak marah aja. Tapi sebab kalau lihat, ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah. Sabar. Ujian daripada Allah. Hidup ni tentang pujuk diri, tuan-tuan. Pujuk diri. Betul? Hari-hari doa bukan minta dunia. Minta supaya kita dapat dunia yang bermanfaat. Tak jadikan dunia itu sombong. Tidak dunia itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Tidak menjadikan dunia itu menjadi orang yang apa dia? Lupa diri. Berapa ramai orang yang mana dia tak dapat dunia, dia ingat Allah. Tapi bila dapat dunia, dia lupa pada Allah. Dulu tak dapat dunia, boleh ingat Allah. Sembahyang, boleh pergi masjid. Betul tuan-tuan di sekalian, Allah ni maha kaya. Bukan Allah Ta'ala tak boleh bagi dunia pada kita. Tapi tuan di sekalian, yang ada ni pun kadang-kadang kita lalai. Macam mana nak bagi lebih lagi? Sungguh. Kadang rezeki yang ada ni pun kita tak boleh buat korban. Dengan berbagai alasan. Tuan-tuan di sekalian, korban ni tuan di sekalian, dia bukan ibadah. Bukan ibadah seumur hidup sekali, tetapi ibadah tahunan. Ada sebuah surau kecil, kawasan orang yang sederhana, B40, tapi boleh buat korban tiap-tiap tahun, ya, dengan bilangan yang sangat menakjubkan. Banyaklah, dibanding dengan masjid pun tak dapat sebanyak tu. Bila kita tanya dengan pengurusi surau, macam mana boleh kawasan yang orang susah. Kalau tahun lepas saya dah cerita bagaimana di Indonesia, betul tak? Ada satu perkampungan yang kita kata susah, tapi boleh buat korban. Boleh katakan hampir semua penduduknya buat korban. Rupanya dia guna sistem menabung. Ya, 10 bulan sebelum korban, dia dah buat main kutu-kutu, kumpul duit untuk buat korban. Jadi boleh. Jadi maknanya tuan-tuan, dia tak ada isu. Dia tak ada isu miskin, susah. Dia isu nak ke tak nak. Nak 1000 daya, tak nak. Tak nak, tak payah. Dia tak nak kan. It's more you waste. Dia sekalian. Jadi di sekalian, akhirnya dia boleh buat korban. Ya, kita tuan-tuan di sekalian, bukan tak ada duit. Tapi sebab apa dia? Sebab tidak diniatkan dan tidak disimpankan, tidak diasingkan. Sebab kalau nak kira ada duit, sampai tunggu nak ada duit, sampai bila tak ada duit. Haji, tahun ni tak buat korban, tahun ni renovate rumah lah. Tahun depan tak boleh, tahun depan beli tanah.
Tahun lepas tak boleh. Tahun lepas saya beli kereta. Tahun depan lagi tak boleh. Tahun depan lagi nak tukar sport rim. Mana kalau tak diniatkan, tiap-tiap tahun memang tak boleh buat. Masjid ni berapa satu bahagian? Berapa ratus? 800 ke 900? 8,5. Tuan-tuan, 850. Siapa ada 800,5? Mungkin kita tak ada. Tuan-tuan tak ada alasan. RM5 boleh buat korban. Tak payah tunggu 800,5. Kepiye Ustaz RM5? Kita tanya anak kita, ayah nak buat korban ada RM5, siapa nak cukupkan? Masing-masing tokok tambah, seorang 50, 100,5, 200, 300, cukup. Dah tokok-tokok dah tambah-tambah, jadi semua ada 300. Kita cakap anak kita, kau tengok online sana, mana yang negara yang murah-murah sikit. Dia luar negara kan ada yang 300, 400 dah boleh buat korban dah satu bahagian. Boleh. Walaupun kita cuma ada RM5, anak-anak tokok, tahu tokok. Tokok tu maknanya tambah. Tokok tu bahasa Jawa. Anak-anak tambah, jadi cukup. Boleh buat korban. Cuma RM5. Maknanya kalau nak, boleh. Tapi kalau tak nak, baik tuan-tuan di sekalian, tuan-tuan, jangan sampai ada yang dengar kuliah saya malam ni, tahun ni tak buat korban, jangan. Takut tahun ni tahun mati kita, tuan-tuan. Takut menyesal kita mati nanti tak buat korban. Ustaz, saya dah buat korban 10 kali. Ya, kalau 100 kali kenapa? Rasulullah, tuan-tuan, 100 ekor unta sekali buat korban. Kita tak mampu 100 ekor unta, tak boleh seekor lembu, dapat satu bahagian pun jadi. Tak dapat boleh satu bahagian, dom-dom. Tahu dom-dom? Apa bahasa Melayu dom-dom? Bagi-bagi duit, dapat kumpul. Ustaz, saya cuma RM5, pahalanya sikit. Adik-beradik yang lain 200, 100,5. Dia tak macam tu. Kita RM5, balance baki cuma 50 sen. Kalau adik kita 100,5, 200, tapi dalam bank mungkin 2 juta. Ada 2 juta pun nak bagi-bagi dom-dom. Kan? Jadi hadis sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat korban. Jangan ada di kalangan kita yang tak buat korban tahun ini. Buat korban insya-Allah. Nanti tuan-tuan menyesal tuan-tuan tak buat korban kerana apa dia? Kerana ibadah korban adalah ibadah tahunan yang mana kita pun tak tahu tahun depan kita hidup lagi ke tak. Ya, tahun lepas dah buat, itu alhamdulillah. Tahun ni buat. Ya, tahun ni buat. Ada masa lagi untuk kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Apa kelebihan buat korban? Ya, kita akan bicarakan berkenaan tentang kelebihan korban. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga ke penghujung rancangan insya-Allah. Baik, 1 hingga 10 Zulhijjah. Apa yang perlu kita buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Isi minyak dulu. Bismillah. Baik, hadirin hadirat sekalian, yang pertama banyakkan apa dia? Banyakkan doa. Yang kedua banyakkan istighfar. Istighfar tu astagfirullahalazim, sebab kita semua pendosa. Ustaz bukan duduk rumah saya, mana Ustaz tahu saya buat dosa? Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pendosa. Tidak ada orang yang tak buat dosa. Dia rasa dia baik itu pun dah dosa dah. Dia rasa dia baik. Apa dia rasa dia baik, dia dosa? Dia rasa dia baik itu maknanya ujub. Contohnya apa dia? Orang yang mana dia tak maafkan orang. Itu ujub lah tu. Sombong lah tu, megah lah tu. Dia tak mau maafkan orang, tuan-tuan. Orang buat dosa dengan dia tak mau maafkan. Sebab apa dia? Sebab dia rasa dia tak buat dosa macam orang tu. Dan seolah-olah dia tak akan buat dosa. Ini tuan-tuan, kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, bila mana kita tengok orang lain buruk, maknanya kita ingat kita bagus. Itu saja. Bila tengok orang tu busuk, maknanya kita ingat kita wangi. Dia busuk badannya, tak pakai perfume, kita ni wangi. Tuan-tuan sekalian, mungkin dia busuk di sisi manusia, tapi dia wangi di sisi Allah. Orang puasa, mulut busuk dah, tapi wangi di sisi Allah. Baik tuan-tuan, siapa tuan-tuan melihat manusia dengan pandangan yang berbagai-bagai? Maksudnya apa dia? Tengok yang ni apa dia? Yang ni perangai dia buruk, yang ni jahat, yang ni gini, yang ni lewer, yang ni. Siapa tengok pemandangan manusia dengan pandangan yang jahat, itu tanda dia busuk hati, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita yang malah puasa, yang tak pergi sembahyang jemaah, yang zina, yang buat dosa. Kita tengok dia dengan apa dia? Dengan mata rahmat kasih sayang. Ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Beri hidayah pada dia, ya Allah. Mudah-mudahan dia segera bertaubat pada Engkau, ya Allah. Macam tu.
Kita tak ada seorang pun yang kita tengok dengan mata kebencian, tak ada. Siapa-siapa melihat orang dengan mata kebencian, busuk hati. Tengok orang, jangan ada benci. Nombor satu. Nombor dua, bila dalam hati tak ada dendam dengan sesiapa, tak ada dendam, tak marah dengan siapa-siapa. Kalau kita ada rasa dendam, marah dengan orang, busuk hati, tuan-tuan. Cek kita ni busuk hati ke tak busuk hati, tuan-tuan. Saya memang geram betul dengan jiran sebelah. Kenapa? Dia lompat parti, Ustaz. Mana dia? Busuk hati, busuk hati. Ya, saya geram betul dengan jiran sebelah. Kenapa, Ustaz? Dia selalu curi saya punya ni, buah pelam. Busuk hati tu. Allah, pelam tu berapa sangat. Halalkan je lah. Saya benci betul dengan Haji Saad. Kenapa? Hutang dia tak bayar. Berbanyak 1,500. Allah, 1,500 tu sikit, tuan-tuan. Dunia ni terlalu hina untuk dimarahkan dan disedihkan. Dunia, tuan-tuan. Saya nak tanya, Haji Saad tu hutang 1 juta pun, kalau dia mati, ataupun kita mati, tuan-tuan, 1 sen pun tak boleh bawa masuk kubur, tuan-tuan. Kita, kawan kita hutang 1 juta. Dia bayar hari ni kita mati. 1 juta tu buat apa, tuan-tuan? Boleh masuk kubur tak? Kita rasa macam besar sangat tak? Ya, besarnya 1 juta tu. Kita mati hari ni 10 sen pun tak boleh bawa masuk kubur. Dia pun bayar. Haji nak sangat hutang tu, saya pun bayar. Nak 1 juta. Dapat juta, malam meninggal. Besar ke 1 juta tu? Ya. Kita nak sangat kubur tu. Kita benci dengan Haji Saad tu sebab apa? Dia kubur kita. Tanah kita tu dia tak bagi lagi kepada kita. Sakit hati. Kita tak akan tenang selagi dia tak bagi. Dia pun bagi. Malam hari ni dia bagi. Malam ni kita meninggal. Dapat ke tanah tu? Betul, dunia ni, tuan-tuan, jangan sedih kan. Ya. Kita ada, tak ada pun tak apa. Betul, ya. Haji Saad tu hutang 1,500 dengan ayah tu belum bayar lagi. Dia ada duit, dia nak bayar, dia tak bayar pun tak apalah. Ayah tak susah pun. Siapa yang susah dengan sebab orang tak bayar hutang dengan dia akan susah sampai mati. Kenapa ya? Nampak macam susah je. Itulah Haji Saad tu, dia hutang ayah 1,500. Kalau dia tak bayar, susahlah ayah. Susah sampai mati. Sebab apa dia? Sebab kita meletakkan rezeki kita pada makhluk, bukan pada Allah. Tuan-tuan, yang bagi rezeki kita ni makhluk ke Allah? Kalau orang tak bayar hutang pada kita, kita mati kebulur ke, tuan-tuan? Kita tak mati kebulur pun. Tapi kalau kita rasa, susahlah saya kalau dia tak bayar hutang, susahlah sampai mati. Sebab apa dia? Kita letak susah tu pada makhluk. Tapi kalau kita sedar, yang bagi senang, yang bagi susah tu Allah, maka tak kisah. Dia bayar, dia tak bayar macam mana ya? Dia tak bayar, jadi simpanan akhirat. Di hari akhirat besok, kita tengok, ya Allah, banyaknya pahala aku. Rupanya ini adalah hasil daripada Haji Saad yang tak bayar hutang. Kalau aku tahu dulu bukan 1,500, kalau minta 1 juta apa aku bagi. Sebab apa dia? Kita tengok hutang-hutang ni rupanya menjadi simpanan akhirat. Betul, mukmin tak kisah. Dia bayar, dapat di dunia ni. Tak bayar, dapat akhirat. Orang mukmin tak risau apa-apa, tuan-tuan. Tak bimbang. Bayar je bayar, tak bayar je sudah. Tak ada, aku tuntut ke akhirat. Biar dia merangkak dekat akhirat besok. Jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau dia merangkak, kalau kita merangkak, dah sama-sama merangkak, tuan-tuan. Jenuh ke akhirat besok. Tuan-tuan, jangan sampai bawa urusan dunia pergi akhirat. Di dunia lagi kita boleh, kalau ada isu dan kes, kita tak nak bawa sampai mahkamah, tuan-tuan. Kalau boleh nak settle luar, betul tak? Siapa yang pernah ada pengalaman urusan mahkamah, turun naik mahkamah. Kalau boleh kita nak apa-apa kes, selesai luar mahkamah. Tak mau sampai jadi kes mahkamah. Kita tahu, rumit, bertahun-tahun, 6 tahun, 10 tahun, tak selesai-selesai. Habis duit, bayar apa dia? Peguam. Buang masa, turun naik, tak settle masalah. Kalau boleh ada apa-apa isu, jangan sampai bawa sampai kes mahkamah. Itu di dunia kita kalau boleh tak nak repot-repot, tak nak susah-susah. Ini kita nak bawa kes dekat mahkamah akhirat. Tak apa saya nak bawa kat mahkamah akhirat. Tunggu nanti ke akhirat. Patutnya dah boleh masuk syurga, tuan-tuan. Kena tunggu. Tak masuk syurga lagi. Belum. Tunggu Haji Saad bayar hutang. Dia tengah merangkak sekarang. Itu kalau Haji Saad merangkak. Kalau kita juga merangkak, sama-sama merangkak, tuan-tuan. Ya, jangan ada di kalangan kita yang
Bila ada orang buat salah pada kita, aku tuntut ke akhirat. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap. Sebab apa macam tu? Sebab kita ni sombong tuan-tuan. Kita ni seolah-olah kita ni baik, tak buat salah, tak buat dosa. Seolah-olah kita ni tak akan buat salah. Tuan-tuan naik kereta orang langgar, pum, orang langgar. Pegel tak? Geram tak? Nak marah tak? Nak marah tuan-tuan. Buta ke? Orang warna ke? Marah tuan-tuan. Ya, aku tak halalkan. Marah. Tuan-tuan, kita marah sangat ni. Tuan-tuan, berapa umur kita lagi? Kita boleh hidup berapa lama lagi? Ada jaminan tak hari ni sampai kita mati, kita tak buat salah, tak langgar orang, tak buat penganiayaan sama ada sengaja pun tak sengaja. Kita, isteri, anak, keturunan kita, ada tak ya garanti? Ada tak garanti yang mana takkan buat kezaliman, takkan buat dosa dekat orang? Ada tak? Tuan-tuan boleh garanti ke? Tuan-tuan boleh ya pastikan ke yang kita takkan buat silap? Kita maafkan orang hari ni bukan apa. Kalaulah besok orang buat dosa kat kita, kita buat dosa kat orang, orang boleh maafkan. Itu je. Itu saja. Haji, minta maaf Ji, tak apalah. Nak buat macam mana, awak pun tak sengaja. Saya maafkan. Mudah-mudahan besok, yalah kita ni manusia, mana ada orang tak buat silap. Besok kalau saya buat salah pun, mudah-mudahan orang pun maafkan saya. Itu je lah. Macam tu tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Semua orang buat silap. Mana ada orang kalau kita tak maafkan orang, maknanya apa dia? Maknanya kita ya, kita tak boleh terima orang buat silap. Ya, tapi kita lupa kita juga berpotensi untuk boleh buat silap. Angkat tangan, siapa tak buat silap dalam hidup? Dan takkan buat silap sampai mati? Ada tak? Siapa boleh jamin, Ustaz, saya ni takkan buat silap sampai mati? Kalau tuan boleh jamin takkan buat silap sampai mati, silakan, tak payah maafkan orang. Tak payah maafkan. Kenapa awak tak maafkan dia? Suka hati saya lah Ustaz, saya tak mau maafkan. Awak tak buat salah ke? Saya takkan buat salah. Saya memang keturunan-keturunan takkan buat salah. Kita pulang. Tapi kalau kita sedar, kita ni mustahil untuk tidak akan buat silap, maka sebab itulah kita perlu berjiwa besar, berlapang dada untuk memaafkan orang lain. InsyaAllah. Jadi tanya diri kita ni, hari ni dah boleh maafkan orang belum? Tanya diri masing-masing. Kalau belum, masih busuk hati. Jadi mulai daripada sekarang, bersihkan hati, istighfar azim. Ya Allah, busuknya hati saya ya Allah. Tengok orang dengan pandangan dosanya, dia ni dosanya banyak ni, ahli neraka ni, gini. Ya Allah, busuknya hati saya. Tengok jiran depan rumah menyampahnya aku dengan Haji So'ot ni, ya Allah. Tu busuk hati tuan-tuan. Ya. Siapa yang jenis kenduri tak nak datang tu busuk hati tu. Kenapa tak datang kenduri? Menyampah aku dengan dia. Aku tak boleh tengok muka dia. Busuk hati tu. Apa yang busuk sangat hati tu tak nak datang kenduri? Saya tak boleh lah Ustaz. Mulut dia mulut puaka. Dia yang mulut puaka. Yang awak tak datang tu kenapa? Tak boleh Ustaz. Busuk hati tuan-tuan. Hati kita ni kena bersih. Kita buat baik ni tuan-tuan, bukan sebab dia jahat ke baik. Kita buat baik ni adalah perintah Allah. Saya dah sebut dah sebelum ni pengajian. Kita buat baik dengan isteri kita, dengan suami, dengan anak, dengan jiran, dengan mak ayah, dengan kawan-kawan. Bukan sebab dia baik atau berjahat, tapi ini perintah Allah. Sampai orang pelik dengan kita tuan-tuan. Orang pelik, kenapa awak buat baik dengan saya? Sedangkan saya buat jahat dengan awak. Saya buat baik dengan awak bukan sebab awak ni kawan saya, tapi ini sebab perintah Allah. Kalau sebab kawan saja, mungkin saya pegel, saya geram. Sebab awak ada buat salah dengan saya, tapi sebab inilah perintah Allah. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata tak boleh maafkan sebab apa dia? Sebab Ustaz, saya tak maafkan dia sebab dia tutup periuk nasi kita. Tuan-tuan, tak ada orang boleh tutup periuk nasi kita, tuan-tuan. Kita berniaga, sebelah pun orang berniaga juga. Dia tak pernah rampas rezeki kita. Tak ada orang boleh curi rezeki. Rezeki ni telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tuan-tuan nak tahu? Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika memberi laluan azan.
bertemu lagi seketika nanti insya-Allah. والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين آمين رب العالمين. Baik hadirin sekalian, tidak ada orang yang boleh rampas curi rezeki kita, tutup periuk nasi kita, tak ada. Itu istilah kita. Habis itu Ustaz, ada orang dia pergi apa dia? Dia pergi meniaga burger sebelah. Saya dah meniaga burger, dia meniaga burger. Geram saya Ustaz. Saya meniaga burger dulu. Daripada tahun 93. Dia baru datang. Dia pula buat burger lagi sedap. Orang beratur. Dia pula boleh buat live. Viral. Saya tak boleh buat live. Dia tak pernah tutup rezeki kita. Tuan-tuan, rezeki ni telah ditulis sejak azali tuan-tuan. Berapa? Ya. Tuan-tuan di sekalian. Habis tu, dia ambil rezeki saya tu. Ya. Dia ambil pelanggan saya. Tak ada orang ambil pelanggan kita. Setiap orang tuan-tuan, rezeki masing-masing. Tak pernah tertukar. Tak akan diambil orang. Rezeki bukan semata duit. Ini sekalian. Semua yang berlaku ni ujian atas kehendak Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala ni buat dia maju, dia untung, itu memang dah bahagian dia, dah ditulis sejak azali, memang tu bahagian dia. Ya, dengan sebab kehadiran dia, itu ujian. Allah yang buat macam tu. Jangan marah sangat dia. Allah buat macam tu. Allah buat bila ada dia, rezeki kita kurang. Tapi rezeki, dia sudut duit mungkin kurang. Tapi rezeki lebih lagi. Setiap yang kurang akan lebih. Setiap yang lebih akan kurang. Bila lebih rezeki kita, boleh banyak sedekah kita. Bila kurang rezeki kita, boleh tinggilah kita tawakal kita. Allah bagi rezeki lebih lagi. Bila ada anak, boleh ngeladeni anak. Boleh santuni anak, pahala dia kat situ. Bila tak ada anak, anak masing-masing dah kerja, duduk universiti. Bila mana kita tak ada siapa-siapa, kita lebih dari sudut masa boleh datang kuliah. Tak ada yang kurang bagi orang mukmin. Semuanya ada kelebihan. Bila sakit, orang mukmin sabar, dapat pahala sabar. Bila sihat, pergi surau masjid, dapat pahala syukur. Syukur Ustaz, Allah bagi sihat, saya datang masjid. Tak ada yang kurang orang mukmin. Jadi sekalian, tak ada orang boleh ambil rezeki saya. Tak ada orang boleh curi rezeki saya.
Ustaz, selipar saya orang ambil. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki baru. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang hilang selipar tahun 1993, adakah tuan-tuan tak pakai selipar sampai hari ini? Masa tuan-tuan keluar selipar hilang, sedih tak? Oh, kenapa? Selipar ni hilang, ini wong copet, ini wong colong. Mana dia? Sekejap je sedih, lepas tu gembira. Besok datang lagi, wah, selipar barulah. Yolah, hilang, tukar barulah. Kita bukan duduk Palestin. Bila dibom, selipar hilang, dah tak ada selipar. Kita ikut belambak. RM2.60 boleh beli. Maknanya bila hilang, ada rezeki baru. Bila kurang, ada kelebihan. Semua kekurangan ada kelebihan. Orang beriman akan melihat semua kekurangan ada kelebihan. Tuan-tuan, kurang apa? Beritahu saya. Semua ada kelebihan. Semua yang kurang ada kelebihan. Dan semua kelebihan ada kekurangan. Haji sakit lutut? Ya. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ustaz, semenjak saya sakit lutut, saya ingat Allah lebih banyak. Saya kadang-kadang bila bangun, Allah. Nampak? Dulu masa sihat, bangun je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, mudah tak sebut nama Allah? Mudah. Ke tuan-tuan sebut nama ex-girlfriend? Leha. Tuan-tuan sebut nama Allah. Mudah ingat Allah. Banyak kelebihan. Orang mukmin dia akan sentiasa melihat banyak kelebihan. Itu dia. Baik, seterusnya, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Ya, bulan Zulhijjah banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Sedekah ni kalau bulan lain banyak, bulan Zulhijjah lagi banyak. Ya. Sebab saya telah mendengar Nabi bersabda, celaka orang yang tidak mendapat kebahagiaan, mendapat bahagian daripada kebaikan pada hari-hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Maknanya pada Allah dah buka tawaran, tapi dia tak rebut, orang ni celaka, orang ni rugi. Rugi, tuan-tuan. Ya. Jagalah terutama berpuasa pada hari ke-9 sebab mengandungi kebaikan, yakni keuntungan yang lebih banyak daripada apa yang dapat dikira oleh ahli-ahli untung. Dan terakhir hadirin sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sabda Nabi SAW, berkorbanlah kamu dengan senang hati dengan korban itu. Kita buat korban mesti seronok, mesti happy. Ini Haji, kenapa sedih? Ustaz, RM850 kelong. Tahu kelong? Kurang duitnya. Kenapa? Dah buat korban. Jangan sedih. RM850 tak hilang. Akan digantikan dengan kenderaan di hari akhirat. Di hari akhirat orang berjalan menuju Allah. Ada yang dalam keadaan berkenderaan, berjalan kaki. Ada yang menggunakan kakinya, ada yang menggunakan kepalanya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita kenderaan. Mesti kena seronok. Ya, duit kita dibelanjakan bukan dibreh-breh, bukannya dibelanjakan membazir, tetapi digunakan ke jalan Allah Ta'ala. Ya, mesti kena senang hati dengan korban itu. Sedang siapa yang membawa korbannya pada saat akan disembelihnya, lalu dihadapkan ke kiblat, maka tanduk, kotoran, darah, rambut dan bulunya telah disiapkan untuknya pada hari kiamat. Sesungguhnya darah itu, jika telah jatuh ke tanah, maka jatuh di dalam lindungan Allah. Kerana itu berbelanjakanlah kamu sedikit supaya mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Sikit je 800,500. Sikit ustaz cakap. Saya nak tanya, motor siapa yang 800,500? Kereta siapa yang 800,500? Tanah siapa yang harga RM800,500? Nampak? Sikit aja maknanya, betul tak? RM850 tu maknanya sikit. Siapa yang harga rumah dia sebiji 800,500? Ada tak? Ada tak? Berapa je rumahnya? Saya baru ni renovate ustaz, RM150,000. Haji punya rumah baru siap. Berapa? Semua RM250,000. Korban tak buat korban. Allah. Rumah sampai RM250,000 boleh. 800,500 tak boleh. Ni Ji, tayarnya berapa sebiji? Ni tayarnya ustaz 14 inci, 14 inci berapa ni? Tayar sebiji 200. 4 biji berapa? Berapa? 800. Boleh. Tukar tayar boleh. Korban tak boleh. Lepas tu di sekalian, nak seribu daya tak nak, tak payah. Ya, jadi di sekalian insya-Allah jangan ada orang buat, jangan ada yang tak buat korban tahun ni insya-Allah. Setiap di kalangan kita, sebab Rasulullah ada sebut, siapa yang tak buat korban, jangan duduk dengan aku. Jangan duduk dengan kami. Maknanya bukan di kalangan kami. Ya.
Maknanya main jauh-jauh ke sana. Tak boleh duduk sekali. Sebab tak buat korban. Kalau nak geng, nak sekali, nak satu grup, kena buat korban. Haji buat korban. Alhamdulillah. Berapa? RM5. Ya Allah. Kok isu RM5? Boleh. Kumpul-kumpul duit. Anak-anak saya cukupkan. Saya dah cakap terus terang, ayah cuma ada RM5. Korang cukupkan. Alhamdulillah. Boleh buat tahun ni. Boleh. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dari sekalian. Mudah-mudahan kita janganlah sampai terlepas buat korban. Tak kisahlah luar negara ke, dalam negara ke, dalam kampung ke, luar kampung ke. Yang penting buat. Yang penting ikhlas. Pertama ikhlas. Yang kedua, ya, yang bandot-bandot, tahu bandot-bandot, ya, yang gemuk-gemuk dia punya binatang korbannya. Yang ketiga, yang sedap-sedap dagingnya. Yang sedap mana? Kambing, ya. Kambing apa? Biri-biri. Ya. Kemudian yang keempat apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita buat apa dia? Kita buat sebaik-baiknya di tempat yang mana-mana yang kita rasa baiklah. Ya, kalau kita rasa baik di sini, ya di sinilah. Setiap orang tak sama keperluannya. Sebab kalau semua kat sini, siapa nak? Sebab tu tak payah kita nak, kenapa kau buat kat Palestin, kenapa kau buat kat kampung? Allah dah buat dah masing-masing untuk melengkapi antara satu sama lain. Tak adanya semua lembu tu kat si jangkang. Ada orang Allah ilhamkan dia minat buat kat Palestin, bantu kat Palestin. Ada yang minatnya buat dekat mana? Madinah, buat Madinah. Ada yang minat buat kat mana? Buat dekat Myanmar, buat Myanmar. Buatlah, yang penting nombor satu ikhlas. Kerana yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi takwanya, ikhlasnya. Lepas ada ikhlas, takwa, barulah darah daging, tanduk, najis, bulu sampai pada Allah. Jelas? Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah, kelemah tak diri saya. Seperti biasa, siapa yang nak dapatkan madu dan sambal Jawa boleh dapatkan di belakang. Ada QR code dan nombor akaun, boleh bayar di rumah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.